lah sebab satu, supplier semua tutup. So, tak boleh nak Dia buat bukan, apa-apa. dia non-essential kan tiket tu kan? So terkesan. Tapi alhamdulillah lah, waktu tu kita kena cari jalan jugalah, buat PPE kan. Mm. Pun buat PPE lah, jahit lah. Oh ya? Buat face mask pun jahit lah. Face mask Hmm. waktu sebelum adanya face mask yang supply tak cukup. Betul Di betul satu betul. masa supply tak Betul cukup. betul ada. Sampai saya letak filter kat dalam. Betul Tu betul betul. memang tukang jahit, brand-brand di seluruh Malaysia kebanyakan ni diberikan peluang untuk jahit ni untuk frontliner, untuk doktor dan juga untuk hospital punya worker. So dapatlah juga tempias tu, survive lah juga alhamdulillah. Walaupun ni. So kita saya rasa semua orang terpalit dengan COVID, susah nak bangun balik. So sampailah tahun 2023 di mana kita dapat satu benda yang membanggakan sangatlah, dapat satu projek dengan Aeon. Wow. Di mana Aeon bagi kepercayaan untuk brand saya berada di dalam Aeon di seluruh negara. So kita supply lah. So alhamdulillah benda tu start bangun balik. Sampailah 2024 pun jatuh balik. Allah. 2025 tu memang jatuh balik. Saya dah masa tu saya Apa dah fikir. yang menyebabkan tiba-tiba dah supply kat Ion, macam mana boleh Salah satunya adalah manusia kan. Manusia macam-macam. Ada orang suka, ada orang tak suka. Mungkin nak kenakan kita dengan cara yang maksudnya aku bukan maksudnya dia curi duit kita, tidak. Tapi kau tahu kau ada duit, aku akan make sure kau buat sesuatu yang merugikan. But again, saya tak salahkan orang, tak. Whatever yang berlaku dalam hidup saya, gagal ke, berjaya ke,